Okay geng, hari ni aku nak tunjuk dua perbezaan ketara antara baseball dan juga snapback. Untuk baseball yang macam aku pakai ni lah. So dia punya brim ni curve. Yang pertama dia punya brim ni curve. Dan juga adjustable belakang ni dia gunakan velcro. Dia strapping. Looks dia macam ni lah. So itu untuk baseball. Manakala untuk snapback pula, dia punya brim rata. Rata. Dan juga adjustable belakang ni double button. So macam ni lah contoh dia. So itu adalah dua perbezaan ketara antara snapback dan juga baseball tadi yang saya pakai. So kita punya promosi masih lagi berjalan sehingga 17 April. So kalau korang dapatkan, korang boleh saja tekan bet di bawah.